Tidakkah anda tahu, selama ini Tentera Darat Malaysia masih menggunakan meriam yang perlu ditarik oleh lori ke kedudukan tembakan, satu kaedah yang perlahan dan mudah dikesan oleh pihak musuh. Semuanya akan berubah apabila Malaysia akan mula menerima sistem Self-Propelled Howitzer SPH-155mm generasi baharu mulai tahun 2026 dengan peruntukan awal RM50 juta di bawah belanjawan 2026. Mari kita lihat mengapa sistem ini sangat penting, bagaimana ia berfungsi dan apa impaknya terhadap keselamatan negara. Ayuh. Kelebihan utama SPH-155mm. SPH adalah meriam yang dipasang pada kenderaan beroda atau berperisai yang membolehkan ia bergerak dengan pantas tanpa perlu ditarik, dan keupayaan tembak dan gerak shoot and scoot membolehkan unit ini untuk melepaskan tembakan dan segera meninggalkan kedudukan dalam masa beberapa minit. Taktik yang terbukti menyelamatkan nyawa kru dalam konflik Ukraine kerana radar musuh tidak sempat mengesan lokasi tepat. Dari segi jarak, SPH moden mampu menembak melebihi 40 km, jauh lebih jauh berbanding meriam tunda sedia ada yang hanya mampu mencapai jarak sekitar 20 hingga 30 km, membolehkan tentera darat menyasarkan kedudukan musuh dari jarak yang selamat. SPH juga dilengkapi sistem pemuatan automatik yang mengurangkan bilangan kru diperlukan daripada 10 orang kepada hanya 3 hingga 5 orang sahaja, dengan kesemua kru berada di dalam kabin berperisai yang dilindungi daripada serpihan peluru dan tembakan kecil. Selain itu, SPH mampu disepadukan dengan sistem C4ISR moden dan UAV pengintip, membolehkan koordinat sasaran dihantar secara terus daripada drone di udara ke pusat arah tembakan dan seterusnya ke SPH, memendekkan masa antara pengesanan sasaran dan pelepasan tembakan. Keupayaan untuk diangkut melalui pesawat udara seperti A400M dan C130H pula membolehkan SPH digerakkan dengan pantas merentasi Malaysia termasuk ke Sabah dan Sarawak sekiranya berlaku kecemasan, memberikan fleksibiliti strategik yang tidak dimiliki oleh meriam tunda yang lebih berat. SPH menggabungkan mobiliti tinggi, ketepatan jarak jauh, perlindungan kru dan integrasi rangkaian digital, kesemua ciri yang menjadikan keperluan asas dalam peperangan moden hari ini. Kesimpulan, SPH 155mm adalah satu lonjakan transformasional bagi keupayaan artileri Tentera Darat Malaysia yang menggabungkan mobiliti tinggi, ketepatan jarak jauh, perlindungan kru dan integrasi rangkaian digital, kesemua ciri yang menjadikan keperluan asas dalam peperangan moden. Hal yang perlu kita nantikan seterusnya ialah sama ada kerajaan akan mengumumkan sistem mana yang terpilih dan bagaimana proses rundingan harga akan dimuktamadkan. Sekian, terima kasih.